Instagram. Ni siapa yang ada Instagram, tuan-puan boleh follow Dr. Shira. Shira. So, gambar macam tadi, macam biasa gambar profesional. Dekat bio ni, tuan-puan boleh follow macam ni. Letak dilektif, letak PG code. Misi nak bantu berapa? Mungkin yang baru boleh letaklah 1,000 penyimpan emas. Okey, kalau untuk dekat Instagram bolehlah tuan-puan nak letak serendah RM100 macam ni, okey. Letak Linktree pun boleh. Sebab dekat contoh kat TikTok tak boleh macam ni. Okey, ni just update je. Okey. Puan Jun, betul ke saya ajar macam ni? Okey, seterusnya. Betul-betul, Najihah. Boleh? Okey. Okey, untuk TikTok. Okey, untuk TikTok, tuan-puan boleh tengok. Tapi ni, okey, first kali gambar lah. Gambar sama, letak profesional. Berdua, letak berdua. Kalau boleh samalah macam gambar yang dekat social media yang lain. Kemudian, kalau untuk TikTok, tuan-puan kena sekarang lah. Macam sebelum ni WGC, Miss Alice bagi tahu kan, link ni jangan letak. Tak payah letak link. Yang RM100 ke, PG code ke, semua jangan letak. Untuk elakkan restriction. Semua tahu ke cara nak edit tu? Tunjuk sikit, Puan. Tunjuk sikit Saya baru belajar TikTok. Maaflah. Boleh. Macam mana nak share? Ataupun boleh terus buka live pula TikTok Puan Alice. Boleh buka kat laptop Boleh. Okay. TikTok siapa, Puan? Puan Alice. Puan Alice. Atau Puan Najihah punya? Okey, ni profile. Boleh tunjuk terus? Dia juga orang lain check kan? Ya, okey. Macam ni. Saya letak macam je lah. Letak kita dealer. Tak letak PG code PG code tak payah letak. Letak macam ni lah. Jom belajar simpan emas. Yang ni sebab saya ada akaun kedua. So saya letak ni. Nota TikTok saya yang kedua lah. Lepas tu nak mula simpan emas, isi sign up. Kalau sebelum ni boleh letak link PGO ke Linktree. Tapi sekarang elakkan. Jangan letak. Supaya tak kena restriction. Form untuk sign up tu dekat mana? Memang masa bila kena create form untuk sign up? Create. Dah kena tukar bisnes dulu. Okey, faham. Dah bisnes dah? Sudah? Alamak, kat laptop ni macam mana? Nanti saya tiru Puan Najihah punya boleh? Boleh. Ni kat bahagian edit ni kan? Boleh edit je kat sini. Dekat bio ni. Oh, okey, faham. Okey. Tulis je benda ni. Oh, alright, okey. Ni pun saya tiru achiever lain juga ni. Okey, tak apa. Nanti saya tiru Puan Najihahnya. Okey. Okey, settle TikTok. Macam mana buka? Lepas tu kita pergi ke Facebook. Facebook semua orang ada lah kan, sebab kelas kita semua kat Facebook. Alang-alang tu buatlah marketing sekali kat sini. Okay, ni contoh Tuan Zul punya Facebook. Sama, profile picture, gambar profesional. Kemudian boleh letak, saya buka saya punya juga boleh ke? Boleh.
Macam saya punya, saya tiru siapa yang hari tu? Kalau boleh gambar belakang ni berkenaan dengan public goal lah. Kemudian tuan-puan nak edit tu, letak dekat sinilah edit. Ya ke? Bukan. Edit profile kat mana? Edit bio. Sama macam Instagram tadi. Okay. Okay, letak PG code, letak dealer public goal, nak bantu apa benda. Macam ni. Puan, saya ada soalan lah Puan. Ya. Sebab saya FB saya dengan TikTok, saya pakai akaun lama, saya belum tukar kepada bisnes. Memang saya tak pandai celik macam ni lah, tak pandai nak IT ke whatsoever. Saya kena create baru ke Puan? Yang FB untuk bisnes dengan TikTok untuk bisnes. Yang sekarang tu personal ada konten lain, bisnes lain ke? Tak ada. Dalam personal FB saya yang TikTok tu untuk dulu saya pakai personal lah untuk suka-suka saja. Sekarang saya guna yang benda ni untuk public goal. Boleh je kan? Boleh guna je kan? Puan Chun, tak ada masalah kan? Sebab tu bukan Facebook tu tak guna untuk bisnes lain kan? Tak ada. Boleh teruskan je. Adakah yang memberi masalah? Sebab ni bukan nak boost market ke whatsoever kan? Adakah benda ni akan memberi masalah kemudian hari kalau saya pakai tak ada bisnes? Tu saya tahu, saya tak pasti. Saya tak pandai sebenarnya nak buka macam mana saya nak create FB business dan TikTok business. Saya baru create yang saya punya WhatsApp ni, nombor ni kepada business account pada NGO physical minggu lepas. Selama ni sejak saya ada dealer, dan sebulan lebih saya jadi dealer, saya pakai yang WhatsApp biasa, tak ada business. Saya baru je, kira dalam seminggu lah ni, saya baru pakai business account untuk WhatsApp. Yang ni saya nak tukar yang FB dan TikTok lagi, saya tak pandai. Saya kena create baru ke? Itu soalan saya. Saya rasa tak payah. Sebab Puan punya TikTok tu boleh tukar je. Jadikan dia bisnes. Register kepada SSM ke? Yang ni Puan Jun boleh bantu. Ke ada kat Tak perlu. Tak perlu kan? Tak perlu. Nanti Puan, kalau macam contoh Puan nak grow dengan Facebook, Puan boleh pergi kelas Facebook basic. Nanti dia akan ajar A sampai Z. Betul. Kalau ada dekat kucing lah kelas. Sebab saya baru register untuk SP kelas dengan kelas video processing. Sebab saya ambil tahniah je. Puan. Saya ambil je. Hari tu last month saya ambil bot. Alhamdulillah dah boleh guna bot, saya simpan data. Yang mentor bagi gambar, saya simpan dalam bot. Dan saya modify sikit dah kata-kata kan. Dia punya ayat saya modify sikit-sikit dah untuk menyenangkan saya. Faham. Yang ni saya, apa nama tadi Puan? G100 Academic. Facebook basic. Facebook basic. Facebook basic Facebook harap basic. ada dekat kucing lah, saya request nanti. Nanti Puan request. Betul. Alhamdulillah. Kalau TikTok basic ada juga tak? Ada Puan. Nanti boleh request. Ada. Okay, saya boleh request lah. Alright. Okay Puan. Okay. Saya nak grow dalam bisnes ni tapi saya tak pandai. Tak apa, belajar insyaAllah. Saya pun sama belajar Puan. Saya baru sebulan lebih kena menjadi dealer lah. Okay, teruskan Puan Najihah. Terima kasih. Untuk yang Facebook ni, tuan-puan hari tu Cik Syara ada bagi satu ayat untuk pin post. Saya letak dekat mana Saya letak dekat ni, boleh ke? Tak kat grup dealer. Boleh. Ni saya punya sendiri ni. Saya letak yang Cik Syara punya. Boleh. Najihah punya pun okey. Yang ni pun saya ikut Dr. Ara tu. Saya letak yang Cik Syara bagi hari tu.
dekat grup dealer So kat sini nanti tuan-puan just letak gambar lah. Gambar dekat menara ke, gambar dengan Cik Syara ke, dengan tuan-puan punya upline. Dengan letak ayat ni. Untuk pinkan dekat Facebook. Sekejap Yang ni FB personal Puan Najihah ke? Saya ada FB personal dengan page. Alright. Sebab FB saya ni dulu memang tak buat apa-apa pun. So saya guna je lah akaun yang sama. Najihah nak tanya, kalau antara Facebook personal dengan page tu, maksudnya kalau kita buat yang macam Cik Syara buat iklan tu dekat page kan, ads tu dekat page kan. So yang kalau personal ni tak boleh. Tapi kalau kita nak update dua-dua, kalau contoh ada nak post apa-apa, Puan Najihah buat dua-dua sekali page Buat dengan mana yang sempat. Oh ya ke? Itulah saya macam confused sebab saya sekarang dah status banyak saya upload dekat page, dah tinggal pula saya ke boleh buat dulu. Kalau saya buat saya fokus dekat TikTok. So konten dekat TikTok yang memang tiga konten tu kan, saya memang fokus kat TikTok. Biasa video saya akan post juga dekat Facebook. Lepas tu yang saya rasa saya nak buat ad, saya letak dekat page. Kiranya kita kalau nak aktif dekat personal kita tu lah. Sekarang sebab saya sekarang ni lagi satu, kalau page macam mana kita nak tarik orang ramai sebab personal kan kita boleh masuk grup-grup. Okay, yang personal tu biasanya posting achievers lain adalah berkaitan dengan kehidupan. Okay. Dan page ni is more kepada kita nak buat ads, konten-konten emas kita. So siapa yang suka grow untuk dekat Facebook, so focus on ambil kelas G100 Academic yang Facebook tu. So yang dah ada account Facebook yang awal-awal tu biarkan je, teruskan je, boleh gunakan sebab dia adalah more kepada telling story, apa kisah you all dalam tu. So yang page tu untuk ni, untuk iklan-iklan tu. Okay? Jangan confuse. Silakan Puan Najihah. Sekejap Puan. Puan Jun boleh saya tanya? Puan Najihah. Okay. Ya. Kalau saya ambil course tadi, nama dia marketing Facebook basic betul Tuan saya ni ke? Siapa cikgu dia? Ya. Tutornya? Saya nak ambil di Kuching. Saya letak nama ni Khadijah Kadir dan TS Abang Muhammad Azrul. Okey ke? Okey je. Sebab saya di Kuching saya dan satu lagi yang team marketing TikTok basic nama dia. Okey. Saya letak ni. Saya dah letaklah course interested yang saya interested lah. Saya nak belajar daripada awal, daripada basic Puan di Sarawak ke? Ya saya. Oh iya, okey. Saya letak bulan ni lah. Okey. Okey, untuk Facebook settle So yang tadi yang pin post tu boleh tengok contoh dekat grup WhatsApp, saya dah letak grup dealer. Okey, kemudian WhatsApp. Untuk WhatsApp pun sama, update gambar. Kemudian yang about tu. Macam mana saya nak share? Saya letak dekat about, dekat grup ni. Sekejap Sekarang keluar yang phone ke? Ya. Keluar yang dekat phone Keluar WhatsApp tak?
Sekarang WhatsApp. Ah, Okay. Sini Tuan Puan update. Pergi kat setting. Mana yang about lah? Ini yang bawah ni. Nampak tak? mana satu? Yang mana satu? Yang gambar ni kan Tuan Puan update gambar. Sama macam Facebook Okay. yang lain-lain tu. Kemudian ke Okay. bawah ni. Yang ni. Saya merupakan seorang dealer Oh. aktif public goal. Nampak ke? Nampak. Yang ni ayat tu, ayat Cik Syara tu dah letak dekat grup dealer. So boleh letak kat situ lah. Nanti Tuan Puan punya prospek tengok. Diorang boleh baca situ dan letak. Boleh diorang akan lah berminat lah. Macam saya nak end ni. Saya dah end kan? Okey. Untuk katalog ni, Tuan Puan boleh explore katalog. Katalog ni letak gambar. Boleh tengok Cik Syara punya. Cik Syarafnya. Saya pun tiru Cik Syara punya. Baik. Letak gambar emas, lepas tu kegunaan emas tu. Okey. Kemudian Telegram ni kalau ada yang buat lah. Boleh juga. Macam saya tak buat. Tuan Puan boleh follow ni, Puan Syikin. Perkongsian banyak macam testimoni jugalah. Macam ni. So gambar ni pun sama. Gambar yang sama dengan dia punya TikTok. Dia punya social media yang lain lah. Maknanya post tu serentak bila dah masuk TikTok, masuk FB, masuk Insta, masuk Telegram. One shot. Masuk je semua. Tapi kalau biasanya yang TikTok ni, letak TikTok dulu lah. Lepas tu baru letak dekat Facebook ke. Dia bagi selang ada beberapa waktu. Priority is TikTok lah. Betul. Okay. Okay. Kemudian ni YouTube. Ada yang buat ke YouTube? Saya berhajat nak belajar. Tapi dia pun sebenarnya post je video yang Tuan Puan buat untuk TikTok tu. Sama je kan? Dia tinggal post je balik. Oh, ya. Tapi saya tak buat lagi ni. Sebab hari-hari saya tengok untuk YouTube ni dia ada short video dengan yang panjang punya lah. So dia akan divide. Dia akan asingkan yang short video dengan yang panjang punya. Tuan Puan boleh cuba tengok Tuan Hafiz Syafi'i punya. Dan satu lagi, kalau mau share apa-apa sahaja video dekat mana-mana platform, kalau boleh jangan ada yang apa tu namanya? Copywriting. Ni. Watermark. Kalau yes, watermark. Kalau contoh nak share yang TikTok punya video, buangkan dulu watermark TikTok, baru share dekat YouTube, baru share dekat Facebook. Sebab bila kita share video yang ada dekat TikTok, kita share dekat Facebook, biasanya satu-satu platform tu dia tak push. So buang dulu watermark ya? Betul. Biasa yang save kat TikTok tu lah. Dah post kat TikTok, nanti buang dulu. Jangan bagi ada watermark. So untuk social media ni fokus dua lah sebenarnya. Fokus dua platform. Tuan Puan suka yang mana? Fokus yang itu. Rasanya tu je kot Puan Jun kan? Simple je. Untuk profile media ni dia more kepada penyediaan kita punya media sosial. Bila orang nak pergi tengok macam mana rupa kedai kita. Kita mau pastikan kedai kita cantik atau tak, kemas ke tidak. Semua tu dia akan effect orang punya first impression.
Jadi kalau kita punya kedai kita tu, profile media kita tu dia cantik, orang pun lebih yakin macam ni kan. Dia nampak wah profesional macam tu. Jadi orang pun lebih trust. Macam tu lah. Okay, kalau ada soalan boleh terus ajukan. Kita masih ada lama. Ada dalam sekitar 24 minit lagi. Lamanya. So okey. Sebab dia anak muda yang kata hijab kata jadi gila kita lah. Yang bercakap ke saya tak dengar? Soalan buat Gambar dipastikan gambar tu gambar yang profesional ya. Tuan pergilah ambil kat studio. Sekali dia ambil letak kat semua. Ambil especially untuk mana lah tahu kan boleh guna pakai untuk poster-poster top producer nanti kan. Ambil lah beberapa gaya. Yelah, ambil gambar sendiri tak cantik. Why don't I just Pergi studio sekali. kena pergi InsyaAllah lah berbaloi. Maknanya gunakan gambar ni boleh guna sama gambar FB, Insta ataupun di TikTok. Boleh guna gambar yang sama ke? Boleh kan? Boleh. Boleh lah. Mungkin kan tuan pergi, kalau contoh kan pergi studio, biasanya dia akan ambil beberapa shot lah. Ada gambar gaya lain-lain sikit. TikTok tu pun letaklah gambar tu. Facebook letak gambar satu lagi. Oh, faham? Baik, faham. Sebabnya rasa tak puas hati pasal gambar. Rasa macam tak syok nak post dekat platform lain. Rasa TikTok okey je. Lepas tu, hai. Rasa memang tak selesa lah. Tak mahal mana kan? Tak mahal pun. Baik. Soalan tu. Satu lagi kalau saya nak tanya tentang TikTok untuk yang buat sign up beg biru. Saya dah tukarkan kepada TikTok Business. Selepas tu akaun saya, akaun yang saya ada 2 akaun, tak boleh nak buat TikTok Business. So tak boleh create beg biru sign up. So saya korek-korek, saya jumpa akaun saya lama. Tapi nama tu buat saya keliru lah. Nama saya sendiri. Jadinya saya keliru nak letak nama full ke ataupun nama yang biasa kita guna kat media sosial. Seeloknya nama betul. Seeloknya nama betul, nama sendiri, nama penuh. Baik. Akaun tu guna untuk bisnes lain ke ataupun personal? Yang bisnes lain dulu sebelum jumpa dengan Pak Brigo ni memang guna untuk bisnes lain, tapi akaun tu saya dah tak guna lama. Saya guna akaun lain. So yang itu lebih kurang dalam 5-6 tahun lah tak guna. Boleh guna balik akaun tu? Macam ni pun Jun. Kalau ada bisnes lain, better buat lain kan? Macam yang Puan Najiyah kena advice tadi tu kan, kalau ada ni, gunakan yang baru lah. Dia ada masalah juga sebenarnya. Ya, tapi Puan Jun dah tidak ada, dah totally stop bisnes lama tu. Tapi masih ada lah di dalam. Boleh je gunakan yang tu lah, yang create yang baru pun lagi cantik lah sebenarnya. Oh ya. Jadi nampak teratur lah, nampak cantik. Maknanya nanti audien dah tak nampak dah bisnes yang lama. Maksudnya macam tu ya. Saya sendiri menggunakan akaun yang sama lagi. Tak ubah pun. Saya ada 3 page. Satu Bomboloni, satu homestay, satu lagi page Public Gold. Every business yang saya ada, saya create a page.
Dan TikTok main page ke? main account adalah yang saya punya private, yang account pribadi saya itulah. Okay. Maknanya kalau nak maintain pun boleh jugalah. Boleh je. Boleh je. Okay. So, untuk sekarang saya Biasa maintain yang dulu. account untuk bisnes lama tu pakai page ke atau account yang asal, yang induk? Account asal. Tak ada Maksudnya tak buat create page lah. Tak Tahu ada. kenapa? Kalau kita create new account, so we have to get new follower. Kalau That's account lama why. tu memang dah ramai follower, continue je, tiada masalah. Okay, faham. Tak adalah ramai tapi already touch 1K. So another one yang without the sign up beg biru tu 1K plus. So I have to use back the previous account TikTok. Maksudnya TikTok ke ni? TikTok. Oh, TikTok. Yes. Kalau TikTok, kalau ikut Cik Syara, kena create new account. Buat baru je. Create new account. Create new account, kalau post content, nanti view dia banyak lah. Tapi saya tengok Okay, dia macam ni. Kalau menggunakan account yang asal, banyak ramai follower, yang konten lama-lama tu boleh hide. Oh, okay, hide. Kita boleh set dia sebagai only me. So, apa yang orang nampak hanya bisnes yang terkini. Yang only me tu hanya untuk kita punya penglihatan sahaja. Because sayang kan, TikTok account tu dah ramai follower. Yes. You can use it for you punya live, kan? So, boleh je. So, all the videos, all the content about the old business, you just put only me sahaja. Alright. Faham. Tapi macam yang Cik Syara cakap, jangan hanya stick kepada one account, create one or two account. 3 account pun boleh. Macam Puan Najia ada berapa account? 3? 2. Untuk TikTok 2. Saya sendiri ada 3. Wow. Satu account yang sakit, satu account live, satu lagi account untuk tulis-tulis. TikTok only. TikTok only saya ada 3 account. Great. Sebab satu account tu dia sakit. Cik Syara cakap memang sakit, tak boleh buat apa. Create satu account. Bila create satu account untuk live, Cik Syara cakap untuk TikTok konten tulis-tulis, create satu account lagi. Macam itulah. Backup lah. Contoh andai kata satu account kena ban, you have another account untuk you buat live. Yes. But be careful lah dengan apa konten you, jangan overclaim. Kalau overclaim, TikTok akan ban. Right. Soalan lain? Simple je sebenarnya ni. Update gambar, update bio. Just follow je apa yang ada dekat Getting Started Right tu. Macam mana aktivis kita buat, dia punya hiasan, dia punya kedai dia tu, ikut je, follow je. Untuk lebih lanjut, kena masuk dekat G100 Academy. Pilihlah kelas yang berkaitan. Yang tu 2 hours ke 3 hours? Berapa jam Puan Izan? 2 jam. 2 jam. 2 jam. Spesifik lah. Dia akan ajar satu-satu. Dan dia akan suruh untuk kita buat terus. Hands on lah. That's mean hands on, yes. For beginners, itu memang sesuai lah for beginners. Yes. Dulu kita orang tak ada pun G100. Akademi tu, G100 Academy kita tak ada. Kita banyak kepada Cik Syara punya guidance. Okay. Dia tak banyak sangat pun. Simple je. Puan nak tanya, kalau artinya kalau saya nak started kan saya ambil yang basic semua lah Puan, apa-apa yang basic yang di offer dalam G100 Academy kan? Betul. As a newcomer, getting started right itu adalah perkara yang perlu join, and then another ilmu yang lain tu yang basic-basic tu, contoh macam Facebook, TikTok, itu boleh. Ambil. Tapi sebelum nak mohon, Puan anda siapa? Introducer? Puan Syara.
Cik Syarah direct. Sebelum mohon apa-apa, you boleh refer balik dengan Cik Syarah lah yang mana satu yang sesuai. Sebab takut nanti membazir. Okey, faham. Sebab tidak semua kursus tu sesuai untuk kita. Ada level-level dia kena ambil kursus yang ni, macam tu. Saya grab aja apa kursus yang ada dekat Kuching. Itulah saya takut Kak. Macam SP tu okey. Kursus sebab saya starting kan. Tak orang Kuching tak kah? Orang Kuching. Patut Ada- lain dekat lain. Ada grup Sarah yang orang Kuching kat selain saya. Kita dah masuk ke belum? Ya? Grup Sawak ya, dah masuk ke belum? Ada. Ada. Kami ada je namanya. Najiha ada dalam dia kah? Puan Jun ni. Pencun. Yang orang Sarawak siapa dalam grup Cik Sarah? Kami orang Sawak. Siapa tu orang Sarawak? Apa tu? Oh kita kawan Puan Najiha Dia dah confused lah. Dia dah Yang confused Sarawaknya lah. Puan Junaina. Ya? Puan Siti Hatiza, kita sini kita tinggal. Kuching kah? Kuching. Masih kerja kah? Masih kerja. Okay, government? NGO. NGO. Boleh apply lah J100. Nanti turun MDC boleh turun awal ataupun stay Nazir to join the class. Kalau di Miri ada Cikgu Steven Belanda buat, tapi dia buat weekdays lah. Memang dia tak dapat buat over the weekend sebab weekend selalu dia akan travel. Jadi kami yang di Miri pun kami ambil cuti kalau mau attend dia punya kelas. So kita ada 12 minit. Ada soalan lagi? Simple je untuk topik malam ni. Saya just nak tahu apa sepatutnya saya buat sebagai seorang yang just a beginner kan? Apa yang harus saya buat? Itu saya. First, getting started right. Second, NDO physical kena hadir selalu. Third, kena ambil yang kelas basic-basic. Okay. Terima kasih sudah bantu saya. Malam ni dengan esok siapkan dulu ni profil semua. Okay, yang lain dah masuk dah. Puan nak tanya boleh? Boleh? Untuk update profile, preferred location, preferred branch tu nak ambil yang mana ya? Kat PGO Ya, PGO. Sekejap ma'am. Kat preferred branch tu kita nak isi ikut Puan punya branch apa ni? Update yang itulah. masa Puan kan register. preferred branch tu letakkan di mana yang Puan prefer nak berurusan sebab kalau contoh ada masalah, so yang branch tu yang akan bantu untuk selesaikan masalah. Macam kita kan, kita disarankan untuk ambil Kuantan sebab Cik Syarah dia punya base adalah Kuantan. So setakat ni pun kalau kita buat help desk kah, kita mau minta bantuan kah, Miss Zenis dia very helpful lah. Tapi ada certain orang dia minat untuk pilih branch yang berdekatan dengan tempat dia, and then dia pun rapat dengan head of branch tu. It's okay, tiada masalah. Sebab dia more kepada help desk, and then kalau you all pergi mohon PGGT, orang tu yang akan hubungi tuan-puan. Nak ambil nak ambil pin club ke, orang tu yang akan hubungi tuan-puan. Okey. Baik, terima kasih banyak. Puan Arianti ada nak sambung tak? Sebab Puan Najihah dah okey, ada 10 minit lagi kalau tak cukup masa. Okay, tapi kalau ada apa-apa nak tanya, boleh ni lah PM kat NT. Sebab kat NT dah share semua dah tadi. Oh dah okey dah. Kod-kod tadi tak cukup masa kan?
Dia semua jawab soalan je. Alright, semua okey kah? Tiada soalan lain kah? Okey. Alhamdulillah. Ini okey. Okey, lepas ni boleh Semua tutup. okey. Nak ambil gambar? Ke macam mana? Laju je. Laju Boleh dah ambil gambar. Boleh, soalan Puan Nanti Herianti nak boleh. tanya kalau forgot password macam mana nak buat? Ada soalan yang Ada tertunda soalan ni. dia kejap. Forgot password yang mana tu tadi? Oh, yang kita daftarkan tadi Okey, sebab tu tuan-puan, kita ni banyak kerja, betul. Macam Puan Mar tadi kan, bila dia bagi tu, okey, sangat bagus kan tuan-puan. Contoh, password yang kita mudah ingat. Email berbeza tapi password yang sama. Contoh kena ada simbol, nombor huruf besar huruf kecil. Mudah je tuan-puan. Kita buat alliance 1, 2, 3, A besar, B kecil. Dah. Sebab ini untuk kita punya bisnes, kita tak nak kita lupa. Ya, satu masa nanti mungkin kita dah terlalu banyak dah benda kita nak fikir, tapi untuk setting referral program ni kita buat password yang sama lah macam Puan Mar cakap tadi. Sangat bagus lah dia punya idea tu. Yang menjawab soalan Okay, ada soalan lagi. Nurul Atira. Nak tanya beg biru di TikTok tu kena ada nombor SSM dulu ke untuk ada beg biru? Puan Najihah. Saya buat dulu tak payah. Sekarang kena. Sekarang kena ada nombor SSM. Tapi kalau macam ada family yang buat bisnes, boleh je guna nombor SSM dia. Saya buat beg biru tak perlu SSM. Nak buat Dulu ads TikTok. Dulu tak perlu. Dulu saya pun tak, sampai sekarang pun tak dikenakan SSM. Cuma siapa-siapa yang baru buat TikTok, yang baru create TikTok, nak buat beg biru tu sekarang memang kena ada Saya rasa SSM. TikTok dia picky lah sebab ada orang yang tak boleh buat beg biru. Dia kena daftar SSM. Ada orang yang boleh. Macam saya boleh. Ada beberapa Saya punya orang tak akaun boleh. kedua pun tak boleh. Kan? Itulah. So dia macam picky lah. Fifi, saya punya akaun baru tak kena. Tengok, Tok Ma pun tak kena. Alright. So ada soalan Dia lagi. tak kena tu dia sementara je tau. Dia 14 saat, dia bagi masa tempoh sebulan je. Dia bagi tempoh. Lepas sebulan dia akan dia akan minta SSM number. Yang tu sepanjang Dia SSM tak daftar lah. Dia Ya. tak daftar. Ya betul. Dia bagi peluang dia sebulan je. Tapi still boleh guna. Ya, tapi selepas sebulan tu dah tak guna, dah tak boleh dah. Trial saja nampak Cik Razali kata. Betul, trial saja sebulan. Tapi kalau boleh ada ni lah, ada SSM. SSM murah je, 20 lebih Tok Kafal punya mahal je, Tok Kafal 70. Rasanya dalam 20 something kot Tok Kafal. Betul tak? 70 SSM bagus lah. Nanti in the future tak ada masalah untuk cukai nanti. Sekali je. Boleh ke guna SSM untuk 2 akaun? Ataupun ni lah, seorang daftar SSM, kongsi-kongsi lah. Guna ramai-ramai. Boleh je, boleh guna ramai-ramai. Ada soalan lagi ni. Tentang branch, jika FL pilih sendiri, so apa-apa hal kita sebagai dealer tanya PG Kuantan ke atau yang customer pilih branch? Apa dia? Setahu saya lah, sepengalaman saya, kan, kalau saya punya branch Kuantan, dealer, customer kita dia pilih Johor. Jadi kalau ada masalah, Johor yang akan settle. Kita boleh lock. Cuma jawapan daripada Miss Zenis yang daripada konten, dia akan refer kepada maksudnya dia akan helpdesk tu dia akan assign kepada Johor untuk settlekan. Untuk dealer, kita pilih Kuantan. Customer ikut dia nak pilih apa. Ada lagi soalan? Oh, ni ramai yang nak ni. Puan Fifi kata boleh roger dia. Siapa-siapa nak SSM dia. Boleh roger Puan Fifi. Boleh ke? Dah try boleh gunakan SSM orang lain? Boleh? Hari tu berapa orang? 3 orang. Boleh? Boleh Tak pastilah kalau dah terlalu ramai tu. Tak tahulah macam mana kan. Tak ada isu ke? Setakat ni tak ada lagi. Setakat ni lah.
Oh, Siapa Kalau pernah buat boleh adakan limit lah. Kalau boleh adakan limit 5 orang je ke kan. Mardia tanya, siapa pernah buat e-filing company business? Mohon tunjuk ajar nanti. Kena ada satu sesi ni. Ini Puan Izan. Cik Syara ni. E-filing Cik Syara ni. Bukan saya. banyak auditor je lah. Banyak auditor je. Ya, betul-betul. Fika. Puan Fika. Berat tu. Soalan berat ni, soalan berat. Sebab dia meluas tau. Dia kena ada pelepasan. Kita kenal pasti apakah pelepasan-pelepasan tu. Okay. Yang lain tu. Ada lagi ke soalan kita? Ada 4 minit lagi. Apa masuk tengah tu? Buat duit dulu. Nanti dah buat duit baru buat e-filing. Ya betul. Buat bisnes Maksudnya- dapat Bitcoin. Dia ada certain income. Tak silap saya setahun 30,000. Tak silap saya. Tak apa, Baru sebenarnya boleh simpan je resit. Lepas tu kita submit dekat auditor. Auditor yang akan submit semua. 50k. 50k Auditor cakap 50k untuk bisnes. Okay. Ada lain soalan? Kalau tidak ada soalan, kita boleh end session kita. Kita boleh ambil gambar. Ambil gambar Okay. Semua buka kamera. Sekejap je. Saya beri masa seminit. 10:28 saya terus Recording stopped. ambil gambar. Okay. Betulkan tudung. Sikit-sikit rambut. Buka, yang penting buka mata Walaupun dah 10:30 buka mata. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Stand by semua. 1, 2, 3. Okay, page pertama kita ada 3 page. Sekejap. Puan Izan pun pakai lasik juga ke? Tak pakai spek dah ni. Tak, saya tak pakai lasik. Spek saya hilang. Boleh nampak Depan laptop tak apa nampak. Okay, step 1, 2, 3 page kedua. Okay. Page ketiga. Sekejap ya. Nampak juga. Okay, 1, 2, 3. Okay, boleh unmute dan ucap terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Ju. Terima kasih Puan Najihah. Speaker tunggu kejap, speaker. Puan Najihah tunggu sekejap dengan Puan Yanti. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Puan Ana dan Puan Uma. Bila kita nak bus lagi. Sama nanti. Terima kasih Puan Yati. Terima kasih Puan Yanti. Ingat dengan Puan Yati. Okay, Nanti stand by nak speaker. jumpa Puan Yati dekat MDC. Ya, kita jumpa nanti. InsyaAllah. Okay, stand by. Boleh masuk. 1, 2, 3. Alright. Terima kasih semua. Terima kasih. Sedap buat makan. Terima kasih semua. Nampak je. Nampak. Dah screenshot dah. Dah screenshot dah abang punya action. Jangan Mak. Malu kita. Dah, jom. Live. Mari, live. Bye. Assalamualaikum. Sekejap. Dalam TikTok live boleh makan tak? Boleh kalau tunjuk tangan. Boleh. Boleh. Tapi jangan ada kukrak-kukrak. Tak sesuai lah, tak sesuai. Lari bidang. Baik. Okay, bye. Saya Ella. Assalamualaikum. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Asyik.